Cakoi dekat Pekan Razaki Ipoh Perak ni, kata ownernya sejak 2018 lagi. Serius cakap, kalau dekat Ipoh ni nak beli cakoi, aku tak pergi tempat lain dah. Kita datang dekat Cakoi Pekan Razaki ni. Korang boleh tengok betapa lembutnya cakoi yang dibuat. Nak cakoi biasa pun ada, nak kacang merah ada, kaya pandan ada, coklat ada, carbonara ada, sardin pun ada, sausage pun ada. Lepas tu nak cari cucur bilis ada, cucur kodok ada. Paling favourite aku ni pisang goreng dia. Memang sedap weh. Donat pun ada dekat sini. Jadi kalau korang berkunjung ke Perak, senang saja korang cari je Cakoi Pekan Razaki. Betul-betul berdepan dengan masjid yang ada tu, korang akan nampak cakoi ni lah. Aku kalau petang-petang memang cari dekat sini, tak cari tempat lain dah. Ni dia suasana dia. Kira siapa yang belum pernah makan tu, belum cukup orang Ipoh lagi lah kan. Tak adalah, orang Ipoh mesti tahu punya dekat sini. Untuk orang yang luar, kalau nak datang nak cari goreng pisang sedap, aku rekomenkan juga dekat sini. Dan favourite aku, cakoi sausage ni. Siapa pernah makan? Komen kat bawah.